Tuan-puan, duit raya anak-anak itu sebenarnya hak siapa? Boleh ke ibu bapa guna sesuka hati? Ramai tak tahu, menurut pandangan Mufti Wilayah Persekutuan, haram bagi ibu bapa menggunakan duit raya anak-anak sewenang-wenangnya kecuali dalam keadaan yang benar-benar perlu. Dan kalau sudah guna bukannya untuk keperluan anak, wajib ganti semula. Kadang-kadang bukan sengaja pun kita simpan duit raya anak-anak dalam laci, dalam akaun biasa, lama-lama bercampur dengan duit sendiri, tuan-puan. Bila terdesak, kita ambil dulu. Akhirnya kita sendiri lupa itu sebenarnya amanah anak. Sebab itu, salah satu cara nak jaga hak anak-anak ini, asingkan terus dalam bentuk aset. Contohnya, buka akaun emas atas nama anak di Public Gold. Tiada cas pembukaan akaun, tiada syarat wajib simpan setiap bulan. Bila cukup gram, boleh keluarkan emas fizikal atau biarkan sahaja dalam akaun GAP tanpa cas simpanan. Emas ini bukan sekadar simpan duit, tapi simpan nilai. Sebelum masuk Ramadan, apa kata kita sediakan tabungan khas untuk anak-anak? Bukan sekadar simpan duit raya setahun sekali, tapi bina dana pendidikan, dana masa depan mereka, tuan-puan. Biar duit raya itu membesar bersama mereka. Okey, tuan-puan dah jelaskan penjelasan saya. Kalau tuan-puan berminat untuk simpan dana pendidikan untuk anak-anak, tekan borang set up di bio saya, tuan-puan. Semoga bermanfaat.